Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Safiah binti Nur Muhammad dari SK Jalan U3 Selangor. Kod sekolah saya ialah BBA 8282. Membaca buku, jambatan ilmu, membina generasi berpengetahuan. Atas dasar ini, saya ingin berkongsi sebuah buku cerita yang bertajuk Seri Kandi Perisai Nabi, hasil karya Luqman Ghazi. Buku Seri Kandi Perisai Nabi ini diterbitkan oleh PTS Islamika Sejan Berhad pada tahun 2011 dan mempunyai 186 halaman. Ia menghimpunkan 31 kisah-kisah benar tentang keberanian, ketabahan dan kecekalan wanita-wanita Islam pada zaman dahulu. Kisah yang paling menarik hati saya dan ingin saya kongsikan ialah kisah salah seorang Seri Kandi yang tersohor namanya, iaitu Sumayyah binti Kabaj. Di zaman permulaan Islam, Sumayyah adalah antara orang yang terawal memeluk Islam. Dia sedikit pun tidak gentar dengan amaran kaum kafir Quraisy yang menghambat manusia daripada memeluk Islam. Pada suatu hari, mereka menyerbu rumah Sumayyah lalu menangkap Sumayyah dan keluarganya. Mereka dipaksa agar meninggalkan agama Islam tetapi mereka enggan. Lalu seksaan demi seksaan dikenakan ke atas mereka sehingga suami dan anaknya mati syahid. Sumayyah juga akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir akibat tikaman tombak Abu Jahal. Terdapat banyak pengajaran yang dapat diambil daripada kisah-kisah yang dihimpunkan di dalam buku ini. Contohnya, kisah Sumayyah mengajar kita bahawa kita wajib mempertahankan akidah kita walaupun nyawa kita diancam. Ia juga mengajar kita agar ahli-ahli dalam satu keluarga hendaklah berdiri teguh bersama apabila ditimpa kesusahan. Di samping itu, ia juga memberi pengajaran bahawa di sebalik kelembutan seorang wanita, jiwanya hendaklah kuat dan cekal apabila agamanya terancam. Pada pendapat saya, jalan cerita dan gaya bahasa buku ini mudah difahami. Jadi, ia sesuai dijadikan bahan bacaan bagi pelajar sekolah rendah. Ia juga syarat dengan nilai-nilai murni yang bersumber daripada kisah benar yang menyentuh hati. Rekaan kulit buku yang memaparkan wanita memegang dua bilah pedang sangat bertepatan dengan tajuk buku ini. Wanita comel bermata besar dan garang ini dengan kombinasi warna yang terang dapat menarik minat pelajar sekolah rendah untuk membaca buku ini. Buku seperti ini sangat diperlukan di zaman sekarang, apatah lagi pelajar-pelajar hari ini semakin terpengaruh dengan media sosial dan menjadikan artis-artis sebagai idola mereka. Sekian perkongsian bicara buku daripada saya. Terima kasih.